Selamat datang. Pernah tak anda fikir macam mana ya kita nak ambil kejayaan seorang top performer ni dan jadikan kejayaan tu boleh di-copy-paste oleh satu tim? Itulah cabaran besar yang kita nak rungkai sama-sama dalam perkongsian kali ini. Okey, jom kita mulakan. Untuk bahagian pertama ni, kita akan sentuh pasal masalah bintang yang tersembunyi. Bunyi macam misteri kan? Tapi sebenarnya ini isu yang sangat-sangat biasa berlaku di mana ada seorang tu hebat sangat tapi orang lain dalam tim payah betul nak ikut. Soalan ni lah yang selalu buat manager pening kepala. Betul tak? Dalam tim kita, mesti ada seorang dua bintang ni yang power gila, result dia sentiasa tip-top. Tapi, bila kita suruh orang lain cuba ikut cara dia, alamak, selalunya tak menjadi. Kenapa agaknya ya? Nah, yang menariknya kat sini, isunya bukan sebab tak ada bakat tau. Ramai je orang berbakat dalam syarikat. Masalah sebenar, kita gagal nak kodekan atau senang cerita, kita tak ada sistem nak pecahkan rahsia kejayaan diorang tu. Bila dah tak dapat pecahkan rahsia tu, macam mana kita nak gandakan kejayaan tu untuk semua orang kan? Jadi, macam mana nak selesaikan masalah ni? Jawapannya ada pada satu konsep yang hebat, namanya pemodelan atau dalam English, modeling. Jom kita bedah konsep ni dalam bahagian kedua. Okey, poin paling penting kat sini, modeling ni bukan sekadar tiru bulat-bulat apa orang tu buat. Tak, ia jauh lebih dalam. Ia tentang kita cuba faham macam mana dia berfikir, apa yang ada dalam kepala dia, apa strategi software dalaman dia yang buatkan dia bertindak macam tu dan dapat hasil yang gempak. Bila satu-satu organisasi tu betul-betul faham dan guna teknik pemodelan ni, percayalah, ia macam buka satu pintu rahsia. Ada beberapa kelebihan strategik yang sangat power. Jom kita tengok 3 yang utama. Kat sini kita nampak beza dia. Kalau mentoring biasa tu, selalunya macam tengok aku buat, kau ikut je. Fokus dia pada apa yang nampak kat luar. Tapi modeling ni lain. Dia tukar cara kita pandang benda ni. Soalannya bukan apa dia buat, tapi apa yang dia fikir sampai dia buat macam tu. Nampak tak? Kita nak tiru cara dia buat keputusan, bukan sekadar tiru pergerakan dia. 3 kelebihan ni, dia bersambung-sambung. Mula-mula, kita ubah mindset. Dari sekadar mentoring, kita pergi ke modeling. Bila dah buat macam tu, barulah kita akan dapat prestasi yang lebih konsisten, satu tim. Dan dari situlah, baru kita boleh letak satu benchmark atau penanda aras yang jelas yang betul-betul realistik. Cuba bayangkan sekejap. Dengan pemodelan, kejayaan tu bukan lagi hak milik eksklusif si bintang seorang tu je. Tak, strategi yang power tu dah jadi macam harta syarikat. Siapa-siapa pun boleh belajar, boleh diajar dan boleh buat benda yang sama. Hasilnya, satu tim boleh perform pada tahap yang inji secara konsisten. Ini satu lagi faedah yang sangat best. Daripada kita letak target main agak-agak je, sekarang kita boleh bina standard tu berdasarkan bukti yang nyata. Kita tahu benda tu boleh dicapai sebab kita dah pun curi blueprint dari orang yang dah berjaya buat. So, target kita jadi lebih logik, lebih realistik dan semua orang pun lebih percaya. Okey, sekarang kita dah sampai ke bahagian akhir. Jom kita tengok macam mana semua benda ni bila digabungkan boleh ubah terus cara fikir sesebuah organisasi. Ini dia, idea utama yang membezakan syarikat yang okey dengan syarikat yang luar biasa. Ada staf yang bintang tu memang bagus, tapi ada level yang lagi tinggi dari tu. Dan inilah dia, matlamat utama. Matlamat kita bukan setakat nak cari atau lahirkan orang hebat. Tapi matlamat kita adalah untuk membina satu sistem di mana kehebatan itu sendiri boleh dipelajari, dikongsi dan digandakan secara konsisten oleh semua orang. Inilah intipati sebenar pemodelan kecemerlangan. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Macam mana anda boleh mula tengok bintang dalam tim anda tu bukan lagi sebagai seseorang yang, wow, hebatnya dia, payah nak ikut. Tapi sebaliknya, lihat dia sebagai blueprint pertama untuk sistem kecemerlangan syarikat anda. Fikir-fikirkan, faham ke faham?